Lebih 90% bekalan air di Malaysia adalah bergantung kepada sungai. Namun dalam dunia yang sedang pesat membangun, sungai terus menjadi mangsa. Air bersih bertukar warna seakan-akan warna susu. Krisis air dilancang dekat daerah Temerloh, Pahang. Krisis air 2.0 di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu yang berlarutan. Pencemaran Sungai Selangor berpunca daripada pembuangan sisa berjadual. Malangnya masih ramai yang tidak menggunakan air secara berhemah. Orang ramai diingatkan untuk tidak membazir air. Isu gangguan bekalan air. Gangguan bekalan air berpunca daripada sikap penduduk yang suka melakukan pembaziran air. Masalah bekalan air yang dihadapi. Hai, selamat pagi. Hari ini kami di Cafe KH untuk merekod projek kami iaitu Setiap Titisan Amat Berharga. Slogan projek kami ialah Setiap Titisan Dikira. Okey, komuniti yang kami pilih ialah komuniti UPSI kerana mereka merupakan pengguna air harian dan mereka mempunyai tahap kesedaran yang berbeza. Aktiviti yang dijalankan dalam projek ini adalah penyediaan dan penyebaran poster kesedaran berkaitan penjimatan air dan penghasilan video kesedaran untuk menyampaikan mesej secara visual dan pelaksanaan eksperimen sosial seperti mewujudkan situasi pembaziran air bagi melihat reaksi dan tahap keprihatinan komuniti UPSI. Pengedaran Google Form untuk menilai dan menganalisis tahap kesedaran komuniti UPSI. Objektif utama projek kami adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran komuniti UPSI terhadap kepentingan penjimatan air, menilai tahap kesedaran dan sikap komuniti UPSI terhadap penggunaan air melalui Google Form dan menganalisis reaksi dan tingkah laku komuniti UPSI terhadap isu pembaziran air melalui eksperimen sosial. Bagi mengkaji tahap kesedaran pelajar UPSI terhadap penjimatan air, kami akan menjalankan satu eksperimen sosial yang ringkas di Cafe KH. Dalam eksperimen sosial ini, kami akan membuka paip air dan merakam daripada jarak yang tertentu untuk melihat sama ada pelajar peka dan sanggup untuk menutup paip air yang dibiarkan terbuka. Hai, sebab saya nampak awak tadi sudi untuk menutup paip air tu. So, sebelum saya mulakan interview, saya nak tanya tentang nama dan kos awak. Okay, hai. Nama saya Nur Dayang Edina binti Muhammad Rosmizal. Saya dari ISMP Bahasa Melayu.
Okay. So, saya nak tanya awak, kenapa tadi you sudi untuk menutup pipe air tersebut? Oh, sebab dia macam kita tengah basuh tangan, lepas tu nampak ada satu pipe kan tempat kita macam siapa yang tak tutup kan, kita dengan baik hatinya pergi tutup lah dengan tu. Faham. Dan adakah sesuatu mesej yang ringkas nak sampaikan kepada pelajar UPSI tentang isu penjimatan air? Oh, bagi saya isu tentang penjimatan air sangat patutlah untuk pelajar UPSI tekankan, sebab kita tahu kan air ni merupakan sumber yang tidak terhad, dan di mana untuk mendapat air di kawasan-kawasan kampung pun sebenarnya sangat susah kan. Jadi kita haruslah menjimatkan air kan. Kalau nampak ada pembaziran air macam air di bilik ke apa ke kan, kat pipe bawah ke, tutuplah kalau boleh. Okay. Thank you sebab sudi nak buat jawapan. Okay, thank you. Eksperimen sosial yang dijalankan dapat menunjukkan bahawa masih terdapat pelajar UPSI yang pekat dan sanggup mengambil tindakan terhadap pembaziran air yang berlaku. Contoh, menutup pipe air yang dibiarkan terbuka. Namun, kajian ini juga menunjukkan bahawa tahap kesedaran masih perlu dipertingkatkan. Sebagai pelajar UPSI dan pakar pendidik, kami berharap video ini dapat memberi kesedaran dan menggalakkan amalan penjimatan air yang berterusan demi masa hadapan yang lebih lestari. Seterusnya, kita akan gerak kepada isu penting dalam kalangan pelajar dan apakah kesan terhadap pembaziran air. Sebagai pelajar universiti, kitalah merupakan golongan utama yang menggunakan air di kampus. Seperti contoh, kita menggunakan air di lobi, di kafe dan juga di kampus masing-masing. Tetapi, sikap kurang prihatin dalam golongan pelajar seperti tindakan yang tidak menutup pipe ataupun membiarkan air mengalir seperti itu sahaja akan membekalkan kepada pembaziran sumber air. Oleh itu, kita mengharapkan bahawa program yang kita buat setiap titisan ini berharga boleh meningkatkan kepentingan penggunaan air dalam golongan pelajar dan juga meningkatkan pengetahuan mereka bahawa betapa pentingnya air untuk kehidupan seharian kerana setiap titisan adalah berharga. Antara cadangan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi isu ini ialah yang pertama, sentiasa menutup paip air jika tidak digunakan. Disiplin diri merupakan kunci utama untuk mengelakkan diri daripada pembaziran. Jadi oleh itu kita haruslah menutup paip air jika tidak digunakan. Sebagai contohnya, apabila mencuci muka, memberus gigi atau membersihkan pinggan mangkuk, air yang dibiarkan mengalir secara sia-sia akan membuatkan pembaziran air berlaku secara lebih banyak. Selain itu, kita haruslah menutup bilik air apabila tidak digunakan. Kita hanya menyental kemudian membuka semula paip apabila ingin membilas pinggan mangkuk yang digunakan. Pepatah Melayu mengatakan bahawa sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi setiap titisan air yang keluar tu apabila dikumpul akan menghasilkan bergeleng-geleng air yang membazir. Yang kedua, menadah air hujan untuk kegunaan domestik. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakan baldi untuk menadah air hujan untuk kegunaan luar domestik seperti membasuh kereta, motosikal ataupun menyiram pokok bunga. Hal ini dapat mengurangkan penggunaan air paip seharian. Yang ketiga ialah mengadakan kempen kesedaran. Sebagai contohnya, mengadakan kempen cintai sungai kita ataupun setitik adalah berharga untuk memupuk semangat dan kesedaran pelajar untuk lebih lagi mengamalkan amalan penjimatan air supaya mereka akan lebih memahami dan menghargai setiap titisan air yang sampai ke kolej kediaman mereka. Melalui projek kesedaran penjimatan air ini, kami dapat memahami dengan lebih mendalam terhadap kes pembaziran air yang berlaku pada kehidupan seharian pelajar UPSI. Isu ini kelihatan kecil, namun kesannya besar terhadap kelestarian sumber air dan kesejahteraan masyarakat pada masa hadapan. Melalui perbincangan tentang kesan dan cadangan penjimatan air, kami menyedari bahawa perubahan bermula pada tindakan yang kecil dan konsisten, sama ada di kolej kediaman, kawasan kampus dan kafeteria.
Justifikasi projek kami ialah air merupakan sumber semula jadi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tetapi pembaziran air masih berlaku disebabkan oleh kurang kesedaran dan sikap tidak mengambil berat tentang kepentingan air. Keadaan ini boleh menjejaskan kelestarian sumber alam pada masa hadapan.